Assalamualaikum, Nurul is back. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, lama kan Nurul tak bersiaran. Sejak balik dari Saudi hari tu, sampailah dah puasa, dah raya, baru ni lah muka Nurul muncul kan. Sebenarnya vlog dekat Saudi tu ada lagi video-video yang Nurul tak upload lagi. Nanti Nurul akan upload slow sikit-sikit ya. Okey, sekarang ni Nurul ada tengah buat video baru. Macam yang korang tengok ni lah, Nurul tengah buat video baru kan. Nurul sekarang on the way nak ke Sekinchan. Nurul akan bawa korang jalan-jalan Sekinchan. Lepas tu kita tengok kat mana kita tinggal. Kiranya tempat ni tempat baru lagi. Macam Nurul pun buat research dekat TikTok, dekat YouTube. Masih lagi tak ada orang yang macam review tempat ni. So Nurul nak bawa korang, nak tunjuk korang tempat ni. Tempat tu cantik. Nama dia The Sawahscape. Jom ikut Nurul. Okay korang, Nurul dah sampai Sekinchan. Sebenarnya kan salah, kita bukan pergi Sekinchan tau. Tempat ni sebenarnya kat Tanjung Karang. Sebab tu tengok asal dekat je, rupanya kat Tanjung Karang. Tapi tadi Nurul dah jalan-jalan pergi makan kat Sekinchan. So sekarang Nurul dah check in homestay. Nurul nak bawa korang tengok homestay ni macam mana. Homestay ni cantik. Dia ada 1 biji mini bungalow dengan 2 studio macam chalet lah. So boleh muat, so total kiranya ada 5 bilik, boleh masuk 5 family. Okay, jom tengok. Korang ni kawasan dia, tapi sayang rupanya sebenarnya dah potong dah padi, dah tinggal tanah je. Okay, ni homestay dia, cantik. Nama dia The Sawahscape. Jom Nurul bawa korang masuk. Assalamualaikum. Tu suami Nurul tengah duduk. Okay, jom kita tengok dulu rumah ni. Masuk-masuk, belah sini ada toilet. Okay, jom. Tada, Allah, toilet terbuka. Nice, ada semua kelengkapan, bersih. Okay, jom. Lepas toilet, kita ada macam pantry. Dia ada bagi penapis air, sinki, ada microwave, ada minibar juga. Lepas tu ni dia punya hall, ada sofa, mestilah kena ada aircon kan. Ni bahagian luar, ada TV. Lepas tu dia ada 3 bilik. Hai. Ni bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Bilik ni dia ada toilet, katil queen. Tapi dah ada orang duduk dalam ni. Kita tengah tidur kot, kita jangan kacau. Ini bilik yang tengah. Sejuk. Dia ada macam ni. Okay. Ada katil queen juga, ada aircon. Tapi yang ni, bilik ni tak ada toilet. Next, bilik ni. Okay, bilik ni dia menghadap luar. Bilik macam depan lah. Okay, katil. Yang ni bilik ni queen. So ada meja ni, ada tingkap, ada tempat sangkut baju, ada saku seluar. Dia bagi toto juga. Lepas tu ni bahagian luar. Nak tengok luar? Nantilah. Nah sangat, kita duduk kejap, kita cerita sikit. Okay, sebenarnya Nurul datang sini dengan kawan-kawan Nurul. Yang ni macam tak pernah masuk video Nurul, kawan-kawan yang ni. Tapi kita orang dah kawan. Fatia dengan Anis, Nurul dah kawan dengan diorang daripada Nurul tadika lagi. Sampai sekarang Nurul dah 36 tahun. So mungkin kita orang dah kawan. Tadika umur berapa Umur 6. So kita orang dah kawan 30 tahun dah. And lagi 2 orang, Husna dengan Weh, Nurul kenal diorang masa sekolah menengah. So sebenarnya kita orang ni dah kawan lebih daripada 20 tahun lah senang cerita. Masing dah ada keluarga, dah ada anak-anak. So semua orang busy. So yang ni dengan diorang ni macam jarang lah pergi bercuti. Ada pun kita orang selalu raya sama, pergi buka puasa sama. Tapi nak jumpa selalu tu tak. Tapi padahal semua duduk dekat-dekat. Macam Fatia dengan Anis, Nurul duduk dekat dengan rumah diorang macam berapa lama berapa jauh tak ada jauh mana lah. Kalau rumah Anis tu, Nurul boleh berjalan kaki je lah ke rumah mak dia lah, rumah lama dia lah. Sekarang ni dah kahwin, dia dah pindah lah. Tapi still dalam Kelang. Yang Fatia pun
Still juga dekat, tapi jarang lah jumpa. Biasanya raya dengan buka puasa je orang jumpa. Tapi kontak dalam WhatsApp tu ada je lah. Balik nak cerita pasal homestay ni. Homestay ni dekat Tanjung Karang. Nama dia The Sawah Scape. Nurul jumpa homestay ni pun dekat Instagram. Tapi dah lama juga Nurul dah book tempat ni daripada tahun lepas lagi, sebab takut tak ada kosong. So macam sebab susah nak dapat yang macam boleh ada banyak dan murah. Sebenarnya homestay ni murah ya. Untuk satu malam harga dia 1,100. Murah kan? Ada 5 bilik. Nurul bawa korang tengok luar pula, sebab macam dah bosan pula korang tengok Nurul bercakap je kan. Jom mari ikut Nurul je. Jom kita keluar. Mari. Ui, panasnya korang. Panas yang tak relax ya. Lagi pula kat tengah-tengah sawah ni, bukannya ada pokok kan. Okey, mari kita tengok tempat dia. Tempat untuk berkumpul. Dia ada sediakan kerusi macam ni. Ada kerusi tambahan, ada meja. Ini kawasan tepi rumah lah. Okey, jom. Oh, tempat barbecue pun ada. Kalau korang nak buat barbecue. Tapi kita taklah kot buat barbecue. Okey, jom. Kita tengok dia punya bahagian dapur. Mari. Okey, semua kelengkapan ada Korang tinggal nak bawa bahan masakan korang je. Duk nasi ada. Oven kecil, toaster pun ada. Asyik ada meja macam ni lagi. Lepas tu, dia pakai induction punya, induction cooker punya yang elektrik Petak ais besar ada. Lepas tu sinki pun ada. Sebenarnya datang sini adalah untuk ini. Budak-budak apa lagi, inilah yang mereka mahukan. Okey, ni dari luar Ni yang mini banglo tu. Macam ni rupa dia. Allah, abaikanlah tong hijau tu. Ni mini banglo yang ada 3 bilik. Lepas tu yang ni Nurul cakap yang ada 2 rumah. Bukan rumah, macam studio lah. Yang kecil. Okey. Nanti Nurul bawa korang tengok dalam dia macam mana. Inilah yang diidam-idamkan oleh semua kanak-kanak dan mungkin juga bapa kanak-kanak. Okey, kolam rendang. Nice kan? Sebenarnya luar ni sawah padi ni, luar ni kita boleh buka dia punya pagar tu. Owner cakap boleh buka. Cuma yelah kalau kita buka dah tak nampak apalah sebenarnya. Tu ada tempat santai-santai. Panas ya, Nurul tolong vlog untuk korang ni. Atas tu dia ada macam deck untuk naik. Untuk korang ber-OOTD. Bolehlah kita naik sekejap lagi tengok Jom. Okay, ni Nurul tunjuk sekali imbas lah kawasan ni. Okay, macam ni. Ui, panasnya. Sangat terik ya. Okay, mari. Okay, mari kita naik. Jom. Allah, tingginya. Ya Allah, sakitnya lutut aku. Kita dah sampai atas. Aduh, sakitnya. Walah. Alah. Mengah. Wih, kalau padi hijau cantiknya. Tapi apakan daya. Padi dah kena potong. Belakang ni masjid je. Ni rumah. Ni ada masjid ke surau ke kan. Okay. Inilah view 360 Nurul bagi korang. Tengok. Cantik kan? Kalau hijau lagi cantik lah. Okay. Seram pula. Tu dia. Nice. Turun dari atas. Cantik. Hari berangin. Tapi panas terik. Mesti korang macam, panas ni Nurul. Hitam lah. Dah memang hitam dah pun. Okay. Cantik kan? Lawa. Jom kita turun. Aduh. Satu hal dah pula nak turun. Ngerinya. Nanti. Okay, next. Jom kita tengok yang bilik. Yang macam chalet tu. Kita keluar balik. Kita ikut jalan belakang. Dia belakang dia macam ni korang. Ni 2 rumah yang kecil.
Ni satu yang banglo tu. Tu nampak tu, dia orang tengah buat apa dalam tu. Healing. Ni dua beradik ni. Ada kat dalam. Ni bilik dia. Jom kita masuk. Masuk. Okey, macam ni dah macam-macam ada dah gantung dah. Abaikan Okey, ni bilik yang ada toilet. Dia kata queen yang ni ada aircon juga. Semua bilik ada aircon ni korang. Alah gelap biasalah. Toilet. Okey. Boleh dah tolong pasangkan lampu. Okey, jom kita tengok bilik yang kedua ni. Bilik pula rumah. Ya. Assalamualaikum. Okey, diorang tak datang lagi. Tapi kita dah pasangkan aircon bilik diorang. Okay, ni lah weh. Ni Wan Salmi. Ni adik dia. Weh, sini pandang aku. Yang ni tak nak pandang. Wan Salmi ni Nurul kenal dia daripada sekolah menengah. Okey. Dia satu katil king. Lepas tu ada macam ni. Ada ruang lah. Dia bagi toto juga. Lepas tu macam biasa dapat air mineral semualah. Okey. Okey, mari kita tengok. Ni view dia daripada luar tadi. Okey. Ada rak kasut dia. Okey. Ni Nurul. Jom. Ini bilik yang ketiga. Still sama. Dia ada toilet. Okey. Semua lengkap. Siap bagi sabun, towel semua dia ada bagi. Ni katil. Ada TV semua. Ada cermin lagi. Tempat gantung baju, toto pun ada. Sofa kecil. Dan inilah juga view dia. Okey? Okey korang, itu je tour villa ni ke, homestay ke tak tahu, The Sawascape. Kalau korang berminat, korang boleh cari kat Instagram. Kat situ ada nombor, korang boleh booking kat situ. Okey? Berangin kat luar ni. Ni lah Wan Salmi binti Wan Azman. Dia malu pula. Tadi elok je. Kat luar ni berangin. Sedapnya lah. Kat depan sana nak duduk boleh. Tapi macam tengah panas kan. Ada pun yang bahagian yang makan tadi redup. Tapi dia bumbung zinc kot. Tak tahulah. Panas. Korang semua orang dah datang. Jom. Nurul tunjuk. Baru sampai terus dah ke kolam. Dah masuk kolam. Yelah Husna. Okay, tengok tu anak-anak Fatia. Semua dah masuk. Ya Allah, panas. Okay korang, hari ni dah hari kedua. Kita dah nak check out dah sebenarnya. Dah settle daripada pagi semua. Tak ada pun nak ambil kamera, nak record ke apa. Tu semua dah ready dah. Okay, korang tengoklah last kawasan ni. Cantik kan? Tu yang atas tu. Tak naik atas dah pun. Korang tak ada naik atas pun kan? Ya Allah, korang je lah aku dah tak larat dah aku nak naik atas. Tu yang mak-mak dengan anak-anak semua. Okay. Okay adik. Okay, ready semua? Okay, jom kita gambar sini.
Dah, aku dah ambil. Dah lah masuk dalam. Ni diorang, Anis, Fatia, Husna, husband Husna, Where. Kita jumpa dekat next video. Jangan lupa like, subscribe video ni, okay? Okay, bye.